Bahaya bila anda skip sarapan pagi. Kalau kita skip sarapan pagi, confirm tengah hari kita akan makan banyak. Hai, saya Nini, saya dah lost 20 kilo dan saya bantu wanita turun berat tanpa stres. Okey, bila kita tidur 7 ke 8 jam, okey, bila kita bangun, badan kita ni di dalam keadaan kurang tenaga. Jadi dia kena fuelkan balik. Kita kena bagi makanan dekat dia. Tapi bila kita tak makan, badan kita dia still akan berada dalam keadaan tak cukup tenaga dan dia akan mula menggunakan tenaga simpanan. Okey, masa badan kita ni menggunakan tenaga simpanan, masa ni lah badan kita dia akan rasa lapar, dia akan rasa sangat lapar dan dia akan rasa sangat craving. Jadi sangat-sangat bahaya bagi mereka yang tak ada ilmu yang betul bila berlapar ketika diet. Okey, fungsi sarapan pagi adalah untuk activate metabolisme badan kita. Bila kita ambil sarapan pagi, otak kita ni dia akan bagi signal, okey, dia akan bagi signal kepada okey, hari ni aku akan ada tenaga, okey. So bila kita makan breakfast, otak kita dia akan rasa dalam keadaan selamat. Tapi kalau pagi-pagi tu kita tak makan, kita lapar, okey, so otak kita ni dia akan bagi signal kepada badan bahawa okey, hari ni tak ada benda nak makan, kita tak ada bahan bakar, jadi kita kena slow down. Okay, kebiasaannya mereka yang skip sarapan pagi, time lunch akan makan lebih. Okay, solution dia dekat sini. Okay, so untuk kita mengelakkan perkara ini terjadi, kita nak diet, nak turunkan berat badan dengan cara yang berkesan. Jadi jangan skip sarapan pagi. Pagi-pagi kalau boleh ambil sarapan pagi 1 jam lepas anda bangun dan pastikan sarapan pagi anda adalah sarapan pagi yang berkualiti. Elakkan sarapan pagi yang tinggi karbo dan juga manis. Okey, ingat sarapan pagi tu, breakfast adalah permulaan tenaga untuk badan anda.